Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat. bersama saya Ejen Syahid, Syazwan Yunus, Hairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman hidup kami. Semoga anda dapat manfaat daripada menontonnya dan mendengarnya. Jadi stay tuned. Alright, boleh. Alright, selamat kembali ke rancangan The Sahabat, di mana kita ada hashtag podcast still Jannah. InsyaAllah. Oh, nampaknya ada ni something new Betul, something new. Ada something new tapi kita kasih gezek-gezek je dulu. Mata sakit. Apa yang hijau-hijau tu? Sakit mata. Nampak? Aku jadi macam alien tak kat belakang. Buat masa ni untuk penonton yang nampak kita visual kita ada sekarang neon signage kat belakang ni. The Sahabat. Nanti kita cuba korang macam elak sikit, tengok boleh nampak sikit tak? Sikit je. Kita nampakkan sikit. So kita nak ucapkan terima kasih kepada orang yang berikan kita neon signage ni. Diberikan kepada The Sahabat, betul. Diberikan kepada The Sahabat daripada company ni, Neon Sign Singapore. Okay. Terima kasih Neon Sign Singapore. Thank you so much. So shout out to Neon Sign Singapore. Siapa nama pengasas? Pengasasnya. Pengasas Shout out dia nak orang kata tu low profile. keep secret lah. Low profile. Low profile. Okay. Tapi thanks lah. Jadi siapa yang nak orang kata tu buat signage ni Yes. boleh just DM them dekat Instagram Neon Sign Singapore. Alright. Singapore. Jadi pada hari ni kita nampak Selamat Raya. Selamat Raya. Dah lama tak jumpa. Selamat Raya. Buat lagu sendiri. Tak ada efek, kita buat sendiri lah. Yes. Kita bulan puasa pun tak jumpa. Alhamdulillah kita jumpa Alhamdulillah. hari ini. Alhamdulillah. Macam mana nak jumpa bulan puasa? Semua sibuk beribadah. Betul Masya ber. Allah. Tarawih tak stop. Mana yang lebih penting? Nak beribadah time puasa ke atau podcast? Ibadah lah. Ibadah, betul tak Ustaz? Ustaz back to back tarawih. Ustaz layankan je. Aku ada cakap dengan dia, kita buat tarawih sama-sama sini, dia tak layan. Yelah. Ada Daripada niat, tarawih kat tanggungjawab. sini, berarti tarawih kat masjid. Betul tak Ustaz? Betul je, layan je. Layan je. Memandangkan kita dalam suasana Hari Raya ni. Yes. Tetapi sedihnya tak ada ketupat, rendang, tak ada kuih ayam raya. merah. Daun pandan je. Udang pandan. Oh, ni daun pandan. Kan. Pasal ni bukan minggu pertama. Ni rasanya nanti minggu tak tahu berapa lah. Jadi kita nak mulakan dahulu dengan bersembang-sembang tentang raya ni. Boleh lah kita sembang lah. Okay Wan, nak tanya sikit lah. Kita tanya semua orang lah. Tanya Kira semua. untuk Hari Raya kan, Ya. apa makanan, kuih raya kegemaran kau? Snow White cornflake with chocolate chips. Itu kau punya sendiri. Itu mother-in-law aku buat. Oh, mother-in-law. Sedap. Yes, itu satu orang boleh habis satu botol tu. Kau kena tengok social media kan, habis sold out. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu panggil apa? Snow White Snow White cornflakes with chocolate chips. Itu kira kau punya favourite lah. Yes, aku ni favourite. Cantik. Kal, Apa? kuih kegemaran time raya. Kuih. Actually tak ada kegemaran. Betul, Kalau nak cakap favourite traditional kuih semua traditional favourite lah. Semua. Kuih Kira tart. kuih tart, kuih makmur, suji, Bantal buruk. bantal buruk selalu. bantal bukan. ya. Bantal peluk selalu. Bantal peluk. Bantal buruk ada juga. Dia bukan bantal peluk. Batang buruk. Batang peluk. Bukan batang buruk. Batang buruk tu wife aku ni favourite. Oh, okay. Sedap tu. Okay, tapi yang this year ni aku attack banyak rumah orang semua, aku cari suji. Suji Kuih suji. Semua Sekarang dah aku susah try. dapat lah. Macam kau tengok macam kuih makmur, kuih suji. Ada macam, juga kau pergi Geylang, aku pergi Geylang on the last day of bulan puasa. Kan last day bazar tu. Wah, diorang slash diorang punya price. Half price lah. Aku tak tahu berapa diorang jual lah. Aku pergi first kedai aku pusing. First kedai aku pergi, dia jual satu botol 18. Aku survey lagi, aku pusing lagi, lepas tu ada satu botol 15. Lepas tu aku pusing lagi, last kali aku tengok, okay, ada satu kedai jual satu botol $10. Oh, okay, good deal. Terus aku beli lah. Betul ber? Cakap betul-betul. Ada 7 kali pusing tak? Tak ada 7 lah. Itu dah tahu apa azah. Tahu lah. Tapi sayangnya kita pergi beli kuih tu time puasa. Oh, Kalau dah tak habis. dapat test. Tapi siapa yang jadi test? Anak saya lah jadi test. Dia cakap sedap. Okey lah kita beli lah. Betul. Oh, siang lah pergi. Siap. Siang, malam. Tak boleh lah malam ramai sangat orang ni. Betul. Last day puasa bazar mesti ramai man. Mesti packnya. Betul. Rin, kau pula apa kuih kegemaran? Ustaz. Okay, kuih kegemaran. Aku suka kuih kegemaran tapi cerewet lah.
Okay. Oh. Okay, kalau kuih tart aku suka. Okay. Tapi kuih tart dia macam mesti nak Inti dia tebal. dia punya tepung dia mesti macam rasa butter-butter. Butter nak kena mahal tu. Betul. Betul. Butter Captung, mahal. captung. Captung orang Captung, orang eh? kata captung. Captung Yang bintang tu apa? SCS apa? SCS lain. Tak boleh Tak kena. Tak kena. Lepas tu dia punya bawah nanas tu Uh-huh. macam ada cheese, jadi macam makan ada rangup dia sikit kalau dia makan. Oh gitu Tapi susah nak dapat lah. Susah. Mungkin tu satu. Kuih makmur. Kalau kuih makmur suka tapi cuma dia punya dalam kacang dia dah sangar. Tahu tak? Macam sangar Dia macam kasih masuk dalam ba- oven nak bakar. bakar kasih ataupun dia api kan dia kasih macam garing sikit. Okay. Baru dia buat. Tu kuih makmur aku suka. Oh, okay. Kuih suji. Okay. Tapi kuih suji jenis yang suji dia pakai G punya apa? GO. Minyak sapi tu. Minyak sapi, correct. Dengan Kali ni chef-chef berbual kau jangan. Aku dengarkan je. Dia tu bawa-bawa. so itulah itu Ada itu requirement requirement. Kuih traditional tapi dengan yang Yep. quality Sebab kalau aku rasa macam tak kena kan. Aku rasa macam not standard lah. tu kau cakap apa ni kuih macam tu. Tak lah. Letak dah gigit tak sedap, letak balik tak gitu, Ustaz, tak. Okay. Makanan Habis kau pula kuih. Aku pula Aku kuih raya. Kuih raya hari raya tak? Kuih raya Cina makan. Tak. Okay Chinese sambut Chinese New Year. Saya Tak lah. Kalau kuih aku suka kuih tart actually. Kuih tart pun minat. Tapi nak macam ada coklat lah. rangup-rangup sikit. Yelah. Macam ada crunchy sikit. Dengan inti dia lebih sikit lah. Banyak nanas lah. Kuih tart. So sekarang anak aku tengah gila buat ni. Buat Sarang sebut. kunafa pistachio. Okay. Pistachio. So sekarang kita tengah cuba R&D buat Dia macam gini-gini lepas tu letak coklat. kunafa tart gitu lah. Ya. Coklat lepas tu ada kunafa. Itu macam a new favourite lah. Mana nak cari kan tu? Nanti ada di pasaran. Takkan dah 3 kali round dekat Geylang tak jumpa? Susah. Tak. Sekarang orang jual yang bar besar-besar kan. susah. Sekarang kita nak tengok yang kecil-kecil kan. Macam makan masuk dalam mulutnya. Yes. Itu power. Tak pernah orang makan masuk hidung. Betul juga. Betul. Pasal kira one bite lah. Ni loya pula. Okay, itu kuih. Makanan pula. Makanan kegemaran. Okay. Kegemaran makanan saya. Raya lah. Raya. Masakan mak saya. Raya. Okay. Masakan mak saya. Masakan mak. Tapi Ya. apakah? Wah, sayur lodeh. Ayam black pepper madu. Daging kurma. Black pepper madu Ayam merah, ayam muda dan ayam tua. Sebab bapak aku suka makan ayam tua. Ayam tua, betul. Kampung punya. Kampung punya. Dulu orang kampung punya. Betul. Kita yang budak-budak semua budak-budak bandar apa je. So kita makan ayam muda lah. Lepas tu itu je lah. Okay. So far itu je. Tu kira makan Sambal goreng. First day raya semua ada ni? Semua ada, alhamdulillah. Semua ada. First day raya dah ada. Next year kau jemput aku first day Tak raya. nak. Semua boleh makan semua? Kan habis? Orang datang ke makan? Okay, mak aku punya style macam ni tau. Dia akan masak untuk cukup untuk first day dengan last day of buka. Then the remaining simpan dalam freezer. Simpan untuk nanti guest nak datang lah. Just defrost, panaskan balik. Macam gitu caranya. Baik. Yes. Korang pula? Kau? Makanan kegemaran. Lontong lah. Lontong je. Lontong. Lontong goreng, Tapi lontong nak, kering. first day nak kena cari ni. Nak kena ada lemang. Lemang. Lontong goreng pun sedap Ustaz. Lontong lemang. goreng okey. Lemang. Lemang Ni pun tak lontong, suka sangat. lontong kuah lah. Lontong kuah ke? Lontong kuah lah yang dengan kuah lu dia. Yes. Lontong hari tu first day raya aku orang semua dah masak kan. Aku rasa aku makan lontong dalam 4 round gitu, 4-5 round. Semua orang Cakap betul-betul baca bismillah tak? baca. Mana? Kan baru habis puasa kan. Semua ingat. Lepas tu nak kena lari ya, kena join. Kena lari tau Agal. Pasal dah banyak sangat lontong. Betul. Jadi kau pula? Aku makanan untuk air raya lah. Hari raya, Hari makanan raya. kegemaran. Air raya rendang lah. Okay. Rendang, sambal goreng pengantin, Sedap. serunding, ketupat. Kalau ada lemang lagi bagus lah. Tapi ketupat. Dan ayam goreng dah. Ayam goreng kunyitnya. So simple je panas kan. Sedap tu. Ini sudah tak lapar pula. Lapar pula. Kau pasal makanan je lapar. Kau pula? Aku suka makan ketupat ataupun lontong kering ya. Tapi dengan kuah kacang.
Kacang sate lah. Kacang sate. Itu aku one of aku punya favourite dish lah. Kalau makcik aku ni selalu everyday dia akan buat kacang aku. Sebab dia tahu aku suka kuah kacang lah. kuah kacang. Macam gado-gado gitu betul. Kuah kacang tu dengan lagi satu serunding daging. Kering-kering lah. Serunding daging kering-kering punya makan dengan lontong kering ke dengan ketupat yang kering tak ada sedap kuah. Dengan tadi kering-kering aku cakap sambal goreng pengantin dengan daging rendang campur semua. Dahsyat weh. Lepas tu nak kena lari tau. Masih kena lari. Dia kena promote. Cuma makanan raya ni dia best tau. Dia best. Cuma bila kau pergi satu rumah, kau dah makan, bila kau pergi rumah lagi satu, benda sama, dia dah jadi macam kau tak tahu untuk akulah. Dia macam jadi macam alamak nak kena makan lagi. So the expectation kalau pergi rumah orang lain lagi best lah. Faham, betul. Kadang-kadang kau dah pergi ni dah ketupat kan. Lepas tu sekali pergi lagi satu mac and cheese mac and cheese ke. Tiba-tiba tukar nasi ayam, mi soto macam okay, baru macam dia punya selera datang. Betul, selera tu datang. Boleh sumbat lagi tau. Pergi tempat ni kan semua sama kan. Betul. Cuma rasanya macam tak tahu lah kalau aku perlu pergi rumah orang kan. Semua kau makan sama. Semua nak cakap makan sama pasal diorang dah serve kan, dah hidangkan kan. So nak tanya juga ni, nak tanya pendapat Ustaz kira dari segi orang kita dah jalan beraya kan. Apakah macam adab-adab kita bila berkunjungan ni? Macam let's say orang dah makan. Kadang aku ada lah macam pergi macam-macam aku ni cakap, tak makan. Padahal aku dah kenyang gila tau. Kau dah kenyang. Tapi macam aku terpaksa diwakil lah. Kalau aku dan family aku, kalau wife aku tak nak makan, anak aku tak nak makan, aku kena makan. Aku kena makan. Jadi macam mana tu? Memang kira apakah adab lah. Adabnya kalau orang dah hidangkan, yang terbaik kita makan walaupun sedikit. Sebab sedangkan kita kalau puasa sunnah, lepas tu orang undang kita untuk makan, dianjurkan untuk kita batalkan puasa tersebut. Untuk tidak menghampakan tuan rumah kalau dia sedih lah. Tapi kalau dia memahami, kadang-kadang sekarang orang dah faham dari sudut hukum. Ada orang yang dah start raya, dia dah start puasa 6 contohnya kan. Dalam perjalanan, puasa ke hari ni? Okay, tak apa. Dia faham. Ada orang yang macam puasa, alamak saya dah masak. Dan membatalkan itu lebih mulia daripada kita meneruskan puasa. Faham? Ini keindahan agama. Walaupun dia tu ibadah, tapi dalam masa yang sama menjaga hubungan silaturahim itu pun salah satu daripada kepentingan dalam agama. That's why membatalkan itu lebih baik lah. Tapi kalau Ramadan tak boleh lah. Betul. Kalau puasa Ramadan, orang hidangkan tak boleh makan lah. Betul. Orang tu cari pasal hidangkan kenapa? Dia nak test kau. Itu ujian tau. Dia siang hari dia ni hidang dia nak test. Faham. Okay. Habis kalau kita macam dia dah hidangkan saya dah kenyang tapi boleh tak saya bungkus? Biadab tak gitu. Agaknya ada orang buat macam gitu tak? Kadang-kadang orang tuan rumah dia dengan rela hati kasih sebab dia dah masak kan. Jadi dia macam orang nak bawa balik makanan okey aku kasih daripada terbuang. Buku-buku balik. Terbuang Betul juga daripada terbuang. Kasih je. Boleh cuba kan? That's why nanti Saturday ni nak raya aku try. That's why yang terbaik adalah bila kita dah plan macam berapa rumah nak pergi. Makan pada kadar-kadarnya. Berhenti sebelum kenyang. Betul. Push. Tapi Wan, kalau dah makan banyak, in between kita lari boleh? Lepas tu sambung. Boleh. Betul kau muntah ni saus. Kena ada spare baju, kasut semua kena standby. Tak nak je. Dia buat raya. Raya. Lari kan. Video. Sempat itu sebelum nak pergi first day, nak pergi rumah mak. Dah salaman semua kan. Turun bawah, buat video sekejap. Geram je. Lepas tu kita terus proceed lah pergi rumah mak. Sempat juga. Konten mesti kena jalan. Betul. Hari-hari nak kena ada konten. Dengar tu Kel. Betul. One content creator. Tak adalah. Kadang pun down juga. Dengan buat pasal puasa ni nanti pasal puasa 6 pula. Apakah fadilat kita berpuasa 6 ni? Dengan macam tadi kau cakap kadang-kadang kita ada orang dah start first week je dah puasa. Betul. Bila yang hari-hari yang sesuai untuk puasa 6 ni? Okey, puasa 6 ni bersandarkan hadis Nabi lah. Dalam mafhumnya Nabi SAW bersabda dalam mafhumnya barang siapa yang puasa penuh pada bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa setahun. Jadi the first thing is macam mana kita nak puasa 6 ni? Adakah kena puasa berderet ataupun boleh berselang-seli? Hukumnya boleh berselang-seli. Okay. Tak ada masalah lah. Contoh kita
nak puasa, letaklah nak puasa hari Senin, Selasa, Rabu. Tu nak rest. Khamis, Jumaat tak puasa, minggu depan baru kita sambung. Tak ada masalah. Ataupun Senin puasa, Selasa tak puasa. Tak ada masalah. Cuma kita pun nak kena tahu juga dari sudut puasa ni ada hukum yang berbeza juga. Maksudnya contoh, kalaulah letak kita nak puasa hari Jumaat sahaja untuk puasa 6, boleh tak? Boleh, puasanya sah. Tapi dalam masa yang sama, Nabi memakruhkan puasa pada satu hari pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat adalah hari perayaan orang Islam. Okay? Jadi yang Nabi anjurkan adalah gabungkan kalau boleh lah. So kalau nak ambil Jumaat, ambillah Khamis dengan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu. Okay. Begitu juga kalau kita nak puasa Sabtu sahaja. Boleh tak? Boleh, puasanya sah. Tapi dalam masa yang sama, Nabi pun memakruhkan. Sebab hari Sabtu adalah hari perayaan orang-orang Yahudi. Jadi gabungkanlah Jumaat dengan Sabtu ataupun Sabtu dengan Ahad. Faham? So kalau nak puasa hari Ahad saja, boleh tak? Boleh. Puasanya tetap sah. Tapi memakruhkan. Makruh juga. Ini perayaan mana pula ni? Orang Nasrani. Jadi Sabtu dengan Ahad ataupun Ahad dengan Isnin. Tapi puasa sah tak? Puasa 6-nya sah. Qadaknya sah tak? Qadaknya sah. Cuma kita tahulah macam mana kita nak atur kita punya perancangan. So kalau Jumaat, Sabtu, Ahad lah. So puasa 6 ni masa bulan Syawal boleh niat untuk bayar puasa? Okay, so ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama, contoh ni kita nak qada lah letak. Pandangan pertama, kita qada, kita niat untuk puasa qada. Contoh sahaja aku puasa qada pada bulan Ramadan yang lalu kerana Allah Ta'ala. So kita dah jatuh niat tu, dalam bulan Syawal, kata pandangan ulama, automatik kita dapat puasa Syawal. Ini adalah pandangan pertama. Tapi pandangan kedua yang lebih dikukuhkan lah adalah qada tidak boleh digabungkan dengan sunat. Yang ini ulama mengkiaskan seperti contoh kita sembahyang. Kita sembahyang fardu, lepas tu kita juga jadikan itu sembahyang sunat. Tak boleh lah. Jadi ada ulama mengkiaskan tak dibenarkan. Jadi kalau kita ambil pandangan yang kedua yang tak dibenarkan ni, nak qada dulu ke nak puasa 6 dulu? Sometimes orang-orang yang kat rumah mungkin muslimah kan, diorang ada hutang puasa. Diorang haid dan sebagainya, diorang hutang mungkin 7 hari, mungkin 14 hari diorang hutang. So kalau diorang nak qada mungkin tak berkesempatan untuk ambil fadilat puasa 6. Jadi ada qaul ulama, kalau seandainya kita yakin yang kita boleh habiskan qada tersebut, jadi kita nak buat puasa 6 untuk rebut pahala, buat puasa 6 dulu. Okay. Tapi kalau kita rasa kita ni qada terhinggi-hinggi, dapat lebih baik kita settlekan yang fardu dulu. Takut nanti lepas dah Syawal nak puasa qada, nanti ke laut Tapi kalau puasa 6 hari Senin dan Khamis dapat tak pahala puasa Senin Khamis? Ada ulama kata sebab kita dah niat puasa Syawal, sekali jatuh hari Senin, automatik pahala tu dapat lah. Sebab kita puasa pada hari tersebut. Okay. Faham. Tapi yang penting kita kalau boleh ambil peluang untuk dapatkanlah puasa 6 hari Syawal ni. Sebab dia salah satu daripada amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi kan Nabi kata pahalanya dah puasa penuh bulan Ramadan, kemudian disambung dengan 6, pahalanya seperti puasa setahun. Jadi ulama membuat kajian macam mana Nabi berkata tentang puasa setahun. Jadi sebab dianggarkan pahala. Contohnya kalau letaklah kita melakukan satu perkara yang baik, pahalanya digandakan dengan 10 pahala contoh. Jadi kalau satu hari kita puasa pada bulan Ramadan, satu Ramadan kita puasa, 2 Ramadan puasa 10, 20, 30 kali dengan 30 hari, dah jadi 300 pahala. Tambah dengan 6, 60. Jadi 360. Seolah-olah pahalanya seperti puasa setahun. Itu lebih mathematical punya konsep lah. Logical yang nak berikan pada kita macam gambaran lah. It's not easy to get lah. Jadi ni satu orang kata tu peluang lah. Betul. Peluang untuk kita rebut. That time bila time bulan puasa kita nak kerjakan malam Lailatul Qadar. So kita tahu dia lebih bagus daripada 1000 bulan. Betul. Ini pula kita ada lagi satu peluang ni. Satu peluang bonus untuk orang yang puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Seperti puasa setahun. Betul. Siapa nak kasih kan dia punya reward yang ada kat depan tu. And it's not easy. Walaupun 6 hari pasal kita walau kita sebulan tu boleh buat, tapi yang 6 hari ni kita berdepan dengan syaitan,
Dah keluar. Dari keluar kan nafsu dan kemudian godaan makanan yang berada di depan kita kan. Betul. It's not easy lah. Tapi kalau orang buat sukses lah. Yes. Lepas tu ada ulama-ulama juga yang mereka merasakan raya mereka setelah selesainya puasa 6. Yang ada lah yang betul-betul macam jaga kan. Macam dia kalau boleh lah, hari raya pertama dia memang kena celebrate lah, wajib. Tapi after that dia puasa, dah settle, baru dia selesaikan segala. Faham. Dia kau cakap pasal hari raya apa ni yang puasa 6 baru hari raya kan. Dalam time dulu kita kat Mesir, ni kita nak kongsi je. Time dulu kita kat Mesir, kita biasa kat Singapura puasa hari raya berapa lama? Sebulan lah kan. Sebulan. Tapi puasa sebulan, raya sebulan lah. Tapi kita pergi negara Arab, kau bayangkan puasa 1 bulan. Hari raya 1 hari sahaja. Hari yang pertama je tau. Kita macam hari pertama je korang raya. Pasal after that dah tak. Pasal dorang punya culture dia in the sense that hari raya Idul Adha yang dibesar-besarkan. Lebih dibesarkan dan lebih meriah. Tapi hari raya Aidilfitri 1 hari je. So kita macam kita yang macam kan hari raya Aidilfitri kita pakai lawa-lawa. Tengok diorang biasa relax balik macam tak nampak ziarahi kan. Tapi bila Idul Adha, kambing diorang bawa kambing kat belakang badan. Kambing ke tepi jalan jual. Nampak dia punya kemeriahan tu. Betul. Jadi tu kita just share lah. Orang tentu pengalaman culture. Tapi kita nak kena faham lah negeri masing-masing dengan orang kata tu culture masing-masing. Kau bayang kat Singapura, kau akan cakap macam-macam. 1 hari je cip pada raya. Mengamuk. Cuma perbezaan dia adalah di Mesir raya tu macam celebrate je 1 hari je kan. Tapi tak nampak kemeriahan dia. Tapi kemeriahan dia bila? Ramadan. Betul. Ramadan tu lampu ada, apa ada. Kemeriahan yang disambut adalah Ramadan. Kita terbalik. Culture kita macam dah dekat raya kena lampu kan. Raya lebih celebrate lebih daripada Ramadan. Jadi aku rasa macam sekarang ni Alhamdulillah macam dia punya orang kata tu awareness dah lebih. Macam dulu kau ingat tak zaman dulu kan, kalau macam orang buat kelakar, orang buat komik, nanti terawih last 10 days je dah tinggal 1 saf, 2 saf, 3 saf. Dulu. Which is true lah. Dulu aku pernah ingat dulu macam aku sedang kecil-kecil, dah hujung-hujung orang dah tak, masjid dah tak ramai. Jadi sekarang Alhamdulillah kau tengok dah last 10 days makin ramai, makin penuh. So sekarang trend dia the first 3-4 days saja ramai. After that dah surut. Lepas tu dah naik balik. Last time naik balik. Alhamdulillah. Pasang surut dia. Apa? Pada pasang surut dia kira. So kalau pasal last kalau kau cakap yang kosong last 10 days tu, dulu kan? Maksudnya diorang kat Geylang lagi ramai lah. Dulu lah. Tapi dulu Geylang best. Semua pergi Geylang je apa? Dan dia punya makanan tu adalah benda yang memang kita nak. Macam dinding lah, dia punya ayam pecik. Correct. Lagi time bulan Ramadan, kitanya craving pun boleh tahan juga. Macam-macam nak makan. Betul. Sekarang bukan cakap tak best lah, tapi dia punya makanan dah berbeza. The fusion dah ada fusion dengan ada banyak kan. Spot for choice lah. Okay. Itu untuk orang kata tu bahagian pertama ni kan. Kita kongsikan tentang sikit-sikit ada mengunjung ni dengan orang kata tu perbezaan hari raya dekat negeri kita, hari raya dekat negeri Arab. Dan seterusnya insyaAllah nanti kita akan sambung lagi di bahagian yang kedua nanti masih tentang hari raya. Kita nak berbual tentang topik-topik panas sikit lah. Tak adalah. Topik panas. Yang penting dalam episod bahagian pertama ni, kita nak sarankan untuk siapa-siapa yang belum mulakan puasa 6, sila mulakan kerana ganjaran yang dijanjikan tu insyaAllah banyak. Dan Ustaz kata lah, bila-bila yang penting dalam bulan Syawal. Tapi kita kalau dari tadi guideline kalau nak puasa hari Jumaat ke Sabtu ke hari, kita cuba gandingkan untuk dapat fadilat lebih lah, insyaAllah. Alright, so nanti kita akan ketemu anda semua di bahagian yang kedua. Macam biasa juga, jika anda rasa kita punya perkongsian ni ada manfaat, bolehlah tolong sharekan kepada sahabat-sahabat yang lain. Podcast ni pun namanya The Sahabat. Kenapa? Pasal kita nak kongsi lah. Kalau kita ada benda yang baik, kita kongsikan dengan sahabat yang lain. Jadi boleh kongsi kepada yang lain untuk saksikan di YouTube, boleh dengar di Spotify, mana lagi? Instagram pun boleh, TikTok pun boleh. Alright, sampai ketemu lagi di bahagian yang kedua sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.